Duduk dan diam. Ni ada jarum. Al-azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya basirun sami'un malikun ya Allah ya latif ya khadi ya razak ya hanan ya manan ya mani'u ya mukti rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka bi fadli bismikal azim la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma kafi Muhammad, Allahumma safi Muhammad, Allahumma muji Muhammad, Muhammad wasiwaki Muhammad wa karamika Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin izzati anbiya sifun salamun ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang penuh berkah pada 19 hari bulan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kesihatan baik pada kita semua. Dan hari ini saya berada di Kuala Lumpur, masih lagi Kuala Lumpur. Jadi hari ini saya nak merawat satu makcik ni daripada Penang. Daripada Penang pagi-pagi datang ke sini. Dia nak merawat. InsyaAllah kita sama-sama yang ada dalam live ni, kita boleh tengok, kita boleh saksikan. Tapi saya tak boleh tunjuk wajah sakit saya, minta maaf banyak. Dengar suara saja yang merdu semerbak macam Saloma ni. InsyaAllah Okey mak, cerita mak. Mak, macam mana ceritanya? Ini badan ni sakit-sakit. Badan sakit. Lepas tu mak menyaga nasi lemak. Mak menyaga nasi lemak. Ni alamat mana Penang? Alamat Kalau Penang. Cina-Cina tu, dia orang Penang kan, dia orang mami kan. Cina pun panggil mami kita. Mami. Kedai mami tak nampak lah. Kenapa? Habis sekarang ni mak dah tak menyaga lagi nasi lemak? Menyaga. Habis apa jaga? Tak ada. Mak masak seorang. Mak seorang masak. Mak masak, mak pergi beli barang. Mak bungkus nasi bungkus ke? Nasi ceduk lauk. Oh, ceduk. Nasi lauk. Ayam goreng mana dah? Ayam goreng, ayam masak merah. Maksud ayam dah siap masak ke atau ayam goreng panas-panas? Ayam dah siap masak kat rumah lah. Tak goreng kat situ, tak sempat lah seorang. Nasi pula? Nasi kat rumah masak. Pakai teramus lah? Panas tak panas lah? Panas. Panas. Dulu nasi tu sampai malam, sampai tengah malam boleh makan lagi. Yelah. Customer pada cakap macam tu. Yelah. Tapi sekarang tak boleh. Mak Lawan tu, kat mana sakit? Tapi angin rasa macam sengkok. Tinggikan bantal ni. Bantal. Tangan gini mak. Bawah. Duduk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuja al-haq wa zakal batilu innal batila kana zahuqa. La ilaha illallah. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuhunna biyadika wa innama yalu anta. La ilaha illallah. Aku ni mati orang. Duduk dan diam. Ni ada jarum ni, sakit. La ilaha illallah. Orang. Lantuk lah, orang nak buat apa pun. Sibuk lah. Ya Allah. Menyaga untung tak untung ke? Habis tak habis ke dia punya pasal lah. Menyaga. Menyaga baik pula tu. Ada lebih-lebih sedekah ke orang. Menyaga. Banyak sedekah lah. Mana orang tak sakit hati. Jadi aku tak nak mari. Cina-Cina, Hindu-Hindu, mamok. Semua pergi kat dia. Udah, tak payah. Udahlah tu, matilah aku. Allahumma. Bodoh betul lah orang ni buat aku macam ni. Bukan sakit pun dia, tak sakit pun. Cuma aku buat kedai makan dia je. Jangan orang nak tahu mati mampu dah, ya Allah. Aduh, mati dah, ya Allah. Terkulai dah, layu dah. Aduh, ya Allah. Biarlah kat dia nak jadi apa pun jadilah. Ya tolong dia buat apa. Ya Allah, bodoh betul lah korang ni.
Aduh, ni apa pula tarik-tarik orang? Aduh. Aduh. Udah belik muka-muka orang habis semua. Bukannya lawa. Kalau lawa atas juga. Aduh. Tak ada lawanya, tak ada. Pun comel dah tua bangka dah. Aduh. Aku pun tua juga. Aduh. Yang angkat ni berat ni. Batu ke apa? Ya Allah, ha. Pengan dah. Letak lah balik. Ya Allah. Aduh. Hei! Bodoh. Hei! Hei! Ni lembut dah, tak ada macam selalu tu kereh. Lembut dah? Tapi itulah rasa macam ada batu. Ya. Tak bangun dulu. Yang masa saya baca doa tadi, pegang nanti mak rasa macam mana? Mula-mula sekali. Mula-mula tak ada apa. Dah. Tak ada apa. Macam mana? Pengeran. Yalah, pegang tu. Ada urut ke, ada apa ke, tak tahu. Mula-mula tak ada apa-apa lah. Masa saya pegang. Tak ada apa rasanya. Masa saya pusing tu. Itu. Pusing ke, urut ke? Mana? Tak tahulah. Mana ada urut? Kan tangan ni kat sini aja. Kan? Saya letak kat sini. Masa saya pusing, tangan tu saya baca doa tu. Semakin lama semakin panas. Panas dengan rasa ketat dengan panas tu. Macam rasa kita panas, sungguh-sungguh panas. Macam ada macam cahaya. Macam lampu. Macam cahaya ada. Macam dia berjalan. Macam berkilat. Dia tahu tak? Makcik nampak? Nampak macam itu. Nampak cahaya? Cahaya tu, masa saya pegang dekat perut ni, makcik nampak macam cahaya. Cahaya. Lepas tu dia berjalan. Dia berjalan macam tu. Yang dia rasa macam panas. Dia cahaya. Mak nampak cahaya? Saya tak nampak cahaya. Dia nampak macam Allah. dia cahaya lampu ke cahaya apa, ada kilat. Tak tahulah. Ada cahaya.